tentang betapa pentingnya kita berpegang dengan perlembagaan. Bukan sekadar sebuah dokumen untuk undang-undang yang ada, tapi ini amanah antara rakyat dan pemerintah menjadi asas kepada segala struktur kuasa, batasan tanggungjawab dan tata kelola yang ada. Perlembagaan ini ialah undang-undang tertinggi negara, enactment Undang-Undang Negeri Sabah. Ia lebih tinggi daripada mana-mana individu, lebih tinggi daripada mana-mana institusi, bahkan yang di Pertuan Agung ataupun di Pertuan Negeri sekalipun. Ia bukan satu pegangan tapi satu kenyataan prinsip yang termaktub dalam sistem demokrasi perlembagaan. Kita bukan sistem monarki mutlak. Kita adalah kerajaan yang berlandaskan undang-undang. Saya masih ingat bila saya bahaskan perkara ini juga berulang di Dewan Rakyat. Dan buku ini yang iaitu Tun Muhammad Sofyan, An Introduction to the Constitution of Malaysia, dengan izin Datuk Speaker. Dan saya nyatakan di sini, in Malaysia, there is no single institution is supreme, corresponding to the British Parliament. What is supreme in Malaysia is the Constitution itself. The legislative power of various legislative bodies in the country must be exercised subject to the constraint of the Constitution. The constraint of the Constitution, the power of His Majesty as a head of three branches of the government, the legislative, judiciary, and executive must be exercised subject to the constraint of the Constitution. Ini yang saya nyatakan bahawa perlembagaan ini penting. Kalau tak kita mengikut perlembagaan, maka trust deficit will be there. Keyakinan, bukan hanya pelabur, bukan hanya negara-negara lain, bahawa perundangan negara kita tidak ikut yang ada. Ya? Polis tidak boleh tangkap kita. Kalau kita tidak buat salah, tidak ada lesen, maka tangkap. But tidak ada lesen, pasal apa? They refer to the Constitution yang ada. Perundangan yang ada. Maka dengan itu penting kepada kita untuk menghormati sebenarnya mana-mana institusi hanya wujud apabila tindak tanduk institusi berpandukan kepada batasan kerangka yang ada.